Nampak gayanya untuk orang Malaysia dapatkan EV daripada Proton bawah RM100,000. Inilah calon dia. Model yang akan di-rebash. Bukan. Kan aku cakap rebash, Proton marah kan? Yang telah di-co-developkan bersama Geely dan juga Proton. Agak-agak anggaran lah. Harga dia lebih kurang dalam 70 ke 80 ribu ringgit je. Tapi range dia lebih rendah sikit lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng. Follow lah segala social media kita orang. Facebook, IG, TikTok dan Laju. Orang Malaysia yang nak beli kereta EV bawah Proton bawah RM100,000, tengok sampai habis. Air geram betul lah sekarang ni. Kapet kereta kita tu kalau sekali jadi buat perangai, terus kotor dah dia. Dia kan kecil lagi. Awak pergi marah dia tadi tu. Jangan buat Mama naik darah. Air geram. Semua. Tapi tak apa. Ni abang dah jumpa dah satu website ni. Apa tu yang? Wow. Yang ni guna tak akan marah-marah lepas. Macam best. Ya. Ni kalau ada buat sepah lagi lepas ni, tak ada hal dah. Order sekarang lah untuk kereta kita. Order sekarang. Semua order. Order 10 pun tak apa. Kalau dekat China, yang ini dinamakan sebagai Geely Qingyuan. Tapi kalau dekat Malaysia, kita yakin dan percaya yang ini akan menjadi Proton Emas 5. Kita tengok dari segi design dia terlebih dahulu. Okeylah, design dia kira macam ala-ala kau tengok macam Ora Guket. Design dia macam cute macam tu. Dan kalau kau nampak kan dari segi warna ni, kalau tak silap abang, diorang bekerjasama dengan Häagen-Dazs tau. Yang mana untuk color ni, total dia ada 7 color. Yang ini adalah color yang ada pada aiskrim Häagen-Dazs. Perannya memang sangat-sangat simple. Kalau kita tengok kan, lampu LED lah sepenuhnya. Kalau kita nampak macam berbentuk L sikit dekat bahagian sini. And bahagian depan memang sangat-sangat clean lah. Memang tak ada apa-apa. Even lampu apa-apa macam EX5 pun tak ada juga. And then ada jerawat timbul kat sini. Maksudnya ini ada kamera 360. And then with the bumper kat bahagian depan ni, kalau kita nampak ada kemasan chrome color dan juga ada radar juga dekat bahagian sini. Kita balik untuk bahagian sisi pula, kalau kita nampak kat sini ada kemasan chrome juga yang jenis menegak. Untuk bahagian tepi masih lagi kategori sebagai sebuah SUV. Ada cladding dan juga dari segi rim dia, rim bagi aku kelakar sikit lah. Ni memang nampak rim EV. Kalau kita nampak Proton Emas 7, dia bukan macam ni. Tapi kita harap ditukarlah. Bahagian bawah side skirting ada kemasan warna chrome, ada kemasan warna gelap juga. Side mirror berwarna gelap kat sini. Dan juga untuk A-pillar sampai ke bahagian belakang semua kemasan warna gelap. Termasuklah untuk bumbung pun bumbung berwarna gelap. Dan tetapi untuk pintu pula, kalau Proton Emas 7, pintu dia jenis yang flush door, yang keluar. Tapi yang ni dia jenis yang flat. Yang ni aku suka. Aku memang suka je pintu yang macam ni. Nampak kemas, nampak tersusun dan nampak lebih mahal. Untuk dimensi dia, panjang dia lah 4135mm, lebar dia 1805mm, manakala tinggi dia adalah 1570mm. Wheelbase dia berapa bang? Wheelbase dia adalah 2650. Dan sebenarnya saiz dia lebih kurang sama macam BYD Dolphin. Ya, dia tak besar sangat. Dan untuk saiz macam ni dengan harga yang abang share tadi tu, memang kenalah. Untuk bahagian belakang pula, kita nampak ada rear spoiler dekat sini. Lampu terbrake kat bawah. Aku membayangkan macam ni. Aku nampak macam Ora Guket sikit lah. Ya. Dia nampak macam Ora Guket sikit. And then with the Xiaomi kat sini. Okay. Ini adalah Geely Xiaomi lah. Ada nama dia. And then lampu dia. Okay. Lampu aku quite like it jugalah. Okay. Nampak lampu ni agak cantik juga. And then with the bahagian bawah ada kemasan rear fog lamp. Dan juga ada kemasan chrome. Ada rear bumper juga. Dan yang ini. Surprising dia. Walaupun kereta SUV compact macam ni, tapi dia still datangkan dengan electric power boot. Ini memang wah selut lah. Ini memang wah sangat-sangat impress lah. Biasanya yang ni manual dia, tapi yang ni datangkan dengan electric power boot juga. Dan untuk bahagian belakang, agak luas juga. Walaupun saiz dia bukanlah besar, tapi belakang space yang agak besar. Nak setakat nak letak 2-3 bag luggage yang kecil masih lagi okey. Dan juga yang ini, 60-40. Yang ni boleh flat, turun sepenuhnya. Tapi basically okey lah. Space belakang besar. Tapi cuma satu je, dia tak ada
cover dekat bahagian belakang ni. Tapi ini bagus. Bagus lah. Kereta kecil pun dia buat electric power. Untuk bahagian dalam pula, dia bercampur bau. Dia bercampur bau antara premium, mahal dan juga murah sikit. Kenapa abang kata macam tu? First, kalau kita tengok kan, dari segi skrin memang kita nampak mahal lah. 14.6 inci. Yang ini memang nampak macam kereta Proton yang sedia ada. With the Fly Me Auto lagi. Yang ni memang okey lah. Memang sangat-sangat smooth. And then ada panel meter dekat bahagian sini. Yang ni memang nampak mahal. Tapi yang nampak murah dia, dashboard dia. Dashboard dia gunakan jenis yang hard plastik tau. Yang memang hard plastik yang shiny nampak macam material murah tau. Aku tak tahu. Nampak macam a bit murah sikit lah. Yelah. Bang kan, saya kata 70,000 kan. Sangat macam mana kan. Tapi okey lah. That's why aku cakap bercampur bau sikit. And di sebalik yang ni bahagian dashboard kita nampak ada ambient light. Tapi ambient light dia ada bangunan-bangunan dekat bahagian sini. Termasuk dengan bahagian tepi pintu pun. Tak tahulah kalau masuk Malaysia dia tukar ke ACC ke TRX ke whatever lah. Kan, COE ke ikutlah kan. Tapi yang ni kita tak pasti dia akan ubah ke tidak. Kita nampakkan dekat depan ni okey lah. Untuk ruangan corong aircon ni okey, it's not okey, tak ada masalah. Cuma kualiti dia a bit rendah sikit lah bagi abang. Dan untuk bahagian steering, combination dua color, warna cerah dan juga warna gelap dekat bahagian sini. Ini adalah jenis yang bukan teleskopik, atas bawah je. Oh, dia bukan teleskopik atas dan juga bawah sahaja. Dan electric parking brake dia berada dekat bahagian kiri sini. Ya, di bukan sini. Tapi di sebalik dia dekat bahagian sini. Dan juga untuk tepi pintu, okey lah. Tak ada masalah. All macam biasa saja. And then kita nampak ada texture warna putih dekat bahagian sini lah. Tapi di sebalik yang ni masih lagi ada wireless charger. Gear dia ni macam kecil. Bagi aku comel. Macam like crystal. And then everything semua kawat aircon dan sebagainya. P. So maksudnya dari segi gear dia kat sini, P dia kat sini. Ada dua cut order. Yang ni kita boleh letak handphone kat sini. And semua adalah warna cerah Termasuklah dengan seat warna cerah, armrest warna cerah, quite deep juga ke dalam. Agak panjang juga. Bahagian bawah kita nampak boleh simpan barang, boleh letak handbag. Ada satu type A, ada satu type C juga. Okey lah. Seat pun quite good, quite selesa. Dan untuk yang ni pula, oh, interesting. Ni, dia punya glove box dia, aku ingat ke bawah. Rupanya tarik yang ni. Wait. Ini bagus. Ini antara teknologi bagus. Tapi yang tak bagusnya apa? Anda kata kalau ada orang duduk sini, limit. Kalau ke bawah dia tak sini tak ganggu. Tapi kat sini dia ganggu. Nampak ni. Sikit kacau lah. Dia ada pro and con lah. Tapi bagus-bagus. Ini unik. Ini sensitif. Untuk kategori style macam ni, aku ada sedikit kerisauan. Kerisauan dari segi takut sempit. Tapi okey lah. Duduk kat bahagian belakang, kalau kau nampak dari segi gelagan kaki masih lagi kategori okey. Even baring ke belakang pun tak mendegak pun okey juga. Keadaan selesa. 171 cm. Still ada satu penumbuk dekat bahagian sini. It's quite good. Bagi aku okey lah. Not bad. Space belakang memang not bad. Cuma yang ni dia tak ada center armrest dekat bahagian sini. So tak ada masalah lah. Ada aircon belakang. Ada satu Type A charger dan juga tempat bawah tu boleh letak barang. Ada poket jugalah kiri kanan dan sebagainya. Yang ini boleh, ni ada bag ke? Boleh letak barang ni. Oh iyalah. Bawah ni rasanya sepatutnya boleh letak barang ni rasanya. Yang ni memang boleh ruangan kat bawah. So maksudnya dekat bawah ni ada tempat kosong yang memang dia ada like a bag yang kita boleh simpan barang dan sebagainya. Ni lebih kepada aksesori kot. So basically logiknya bawah ni rasa abang boleh letak barang. Dan kalau abang tengok kan dekat China dia memang macam like ada laki yang kita boleh tarik keluar, simpan barang-barang kemai, simpan bahan-bahan bukti, whatever lah kan, dan sebagainya. Tapi basically untuk space belakang yang menjadi kerisauan abang dari segi space rendah, space kecil ni tidak berlaku. Belakang quite besar, quite luas sebenarnya. Quite good. Antara salah satu kelebihan yang ada dekat Proton Emas Pi ni adalah dia ada front trunk yang agak-agak besar. Tapi tak ada dekat Proton Emas 7. Tengok. Gila besar babe. Ya, ini durian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji pun tak ada masalah lah. Aku rasa okey lah. Cuma kalau beri durian siam mungkin 2 biji lah. Sebab durian siam besar. So, tak boleh buat banyak. So, yang ini memang antara advantage yang ada dekat Proton Emas Pi yang ini lah. Cuma dari segi kapasiti bateri dia lebih kecil berbanding daripada Proton Emas 7. Yang mana untuk yang ni dia ada dua spek, dia ada 30 kW dan juga 40 kW. Berbanding daripada Proton Emas 7 dia 49 kW dan juga 60 kW. So, apabila bateri kecil, so range akan
lebih kecil lah termasuk dengan power dia. Di mana untuk yang ni dia ada dua bateri iaitu 30.12 kW dan juga 40.16 kW. Yang ni kedua-dua gunakan jenis LFP bateri dengan power dia adalah 78 horsepower dan juga 130 Nm torque, manakala yang bersih high spec adalah 114 horsepower dan juga 160 Nm torque. 0 to 100 pun tak pantas juga, 6.8 saat. Top speed masing-masing lebih kurang dalam 125 dan juga 135 km sejam. Dan pada masa sama juga dari segi range pun tak tinggi juga. Range dia lebih kurang kalau NEDC 310 untuk 30 kW, manakala untuk 40 kW tu lebih kurang dalam 410 km. Itu adalah NEDC. Kalau kita tukar kepada WLTP, plus minus lebih kurang dalam 200 ke 300 lebih kilometer saja. Tapi itulah, itu yang spoil. 300 lebih kilometer. Tapi back to the harga, okey lah. Especially bagi siapa-siapa yang nak first time guna kereta EV tapi tak nak EV yang mahal, ini mungkin sesuai untuk kau. Dan yang paling pasti, Proton eMAS Pi ni confirm akan masuk ke pasaran Malaysia. Dan lebih pasti juga, harga dia akan jauh lebih murah daripada Proton eMAS 7. Dan seperti mana abang kata lah, kita orang jangkakan harga dia akan berada sekitar 70 ke 80 ribu ringgit. Tapi bagi aku, kalau harga yang tu dengan spek yang ni, boleh. Masih lagi kategori yang boleh, especially bagi siapa-siapa yang first time nak guna kereta EV tapi dia tak nak beli pada harga yang terlalu mahal. Ini adalah antara kereta yang kau boleh beli. Tapi yang paling penting, ini pasti memang akan masuk Malaysia, akan dinamakan sebagai Proton eMAS Pi. Sama ada dia co-develop ke, dia joint venture ke, dia rebash ke, wallahu alam. Itu kita tunggu, kita tanya Proton nantilah. Anyway, this is a preview, special preview untuk Geely Xingyuan. Dan nanti dah masuk ke Malaysia, dah dia tukar pada logo Proton ke apa, kita akan review semula. Dan sudah semestinya, faktor paling penting, kita tahu sedap bawa atau tak. Itu yang lebih penting. Okay? I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, ada sebarang soalan, nyatakan dekat ruangan ke bawah. Dan macam biasa, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, yang masih ada subscribe, bantu kita subscribe, bantu kita tekan lonceng, follow lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Panlaju. Dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Subscribe dah, bubuh dah mula aku. Subscribe.